Music stop. Bunyi ambient masuk ke dalam train. Pusing. Boom, pecah. Assalamualaikum and welcome back everybody to another video. So hari ni aku nak react kepada music video daripada EXO-N kalau tak salah aku sebutan dia, kalau aku salah tolong perbetulkan. And bertajuk lagu Eyes on Me. So untuk reaction kali ni aku takkan komen banyak dari segi choreo ataupun muzik. Mungkin sikit sebab tu bukan pakar aku. Aku akan lebih kepada technical side, kepada maybe the video wise, you know, shooting ke editing ke. Aku akan komen lebih kepada that side, okay? So, yeah. Aku tak sabar, without further ado, let's get right into the video. So, let's go. EXO-N lagu Comeback, Eyes on Me. Okay. Starting je aku perasan dia nampak macam Blackpink jump. Perasan tak dekat starting dia macam nampak skyline, bangunan, city view semua tu kan. So yeah, mungkin inspired by Blackpink kot. And dia ada bertajuk Eyes on Me dalam 3D. Amazing. Setakat ni aku nampak starting dia memang 3D design dia memang gempak lah. 3D modeling. Aku tak pandai sangat bab 3D ni. Wow. Sekejap aku just nak make sure dia high quality sikit. Sebab tadi nampak pecah. So kita ke belakang balik. Anyway tadi aku nampak transition dia memang gempak gila. Daripada siang ke malam. Lepas tu transition masuk dalam perkataan tu, terus masuk ke dalam bangunan tersebut. Memang style. Alright, kita ada lift. Dan kita ada Black Cat. 3D modeling kat luar bangunan tu dah cantik dah. Tapi pemain tempat kucing tu, grafik kucing ni mengingatkan aku kepada kucing dalam filem Kelong Man. Ya. Yeah. Pasal apa kucing tu berasap, Mat? Isap okok lah. Alright, nampak macam karakter cikgu sikit. Alright, same setting. Okay, mungkin tadi seorang cikgu ni mungkin seorang tak tahu buat baju. Setting dia cantik. Aku suka actually kan dari segi color scheme dia. Aku suka this kind of color. Dia macam warm tone apa semua kan. Very nice. Kena dengan wallpaper kayu semua tu kan. Background dia tu. Alright, aku nampak ada satu teknik masking kat situ. Bila dia buat mata tu, macam mana aku tak kerti buat dah. So, kamera zoom kat mata dia. And yeah, dia terus transition kepada next scene. Di mana ini mungkin salah satu teknik video 2 layer. And then dia main dengan transition which is masking di dalam lubang tangan dia tu. And also nampak ada directional blur sikit kalau tak salah aku. Goes to the next scene. Alright, lagi satu teknik transition yang bagus and ramai juga guna, iaitu gunakan objek seperti dinding untuk bawa kita ke next scene macam ni. Nampak tu? Dia ada dinding kat situ. So, next scene. Okay. Oh, damn. I like that transition. Actor yang pertama, sorry aku lupa. Aku lupa nama dia berdua ni. Basically, nampak tak from this frame, this shot. Match cut, Mat. Camera zoom terus match cut ke seterus punya penari. Sorry, I forgot their names. Okay.
So basically untuk setiap individu ni dia shot 2 kali lah camera angle yang sama, which is ada main cam dekat depan and also ada second cam kat tepi tadi tu. Oh, damn. Itu pun satu nice tu transition tu. Nampak tak? Bila dia buat part simbol mata ni, terus ke next scene. Yang ni of course lah, ni mesti design 3D design ni. Oh, damn. Aku suka part yang dia transition, lepas tu music tu macam stop seketika, kita dengar bunyi ambient, dengar bunyi train, MRT, you know, cities punya vibe, bandar semua tu kan. Lepas tu dia ada transition. Dia menggunakan macam track MRT ni untuk transition ke next scene. Nice gila. I like the camera movement. Dah macam vibe-vibe KL Drift dah ni. Ooh, damn. Eyes on me. Okay. Apa ni? Tiket? Damn. Wow. Wow. Uish. Aku suka gila bila mereka buat teknik di mana music tu stop buat seketika, lepas tu dia sambung balik. Dia macam attention grabbing tau. Part ni. Music stop. Bunyi ambient masuk ke dalam train. Pusing. Boom. Pecah. Oh. 3D dia gempak weh. Yeah, this is obviously green screen. Tapi 3D design dia nice. Nampak tak? Even dekat bahagian rambut ni pun ada lighting warna kuning. So dia nampak depth sikit. I like this setting, man. Aku suka vibe-vibe menari bawah flyover ni. I don't know why. Tapi vibe dia macam best tau. Betul ada spotlight duk suluh kat depa. Pusing-pusing. Alright. Man. Okay. Beat dia tukar sikit. Different setting. Aku nampak satu camera movement dia tilt macam tu Sak. Ho, kamera sengit bye. Dash angle. Oh, look at that. Aku rasa macam dalam Gotham City tau. Tapi kan, helikopter tu it's like duplicate. It's the same asset helikopter dia copy paste. I think it would be nice kalau helikopter berlainan ke. I don't know, man. This is heavily on 3D visual effects, man. Whoa. Jap. Reload that thing. I need to see the transition. Camera zoom out. Masking dekat satu lubang, iaitu pintu punya tempat tengok tu. Aku tak tahu dia panggil apa. Alright. Sekarang dah hujan dah. Kibar-kibar rambut. Yeah, I can see that hujan ni mungkin tak, orang tak berapa nampak sangat, tapi I think I can tell that hujan ni bukan hujan betul lah, hujan fake, which is post production punya hujan editing. Sebab badan dia pun tak basah. Nampak tak? Badan dia pun tak basah. Macam mana hujan tapi badan tak basah? Tapi okay, it's good effort. Okay. Kan? Dia pun tak basah kan? On me. Alright. Oh ya, Nelsa K dengan Elia Kisha. Okay. Yeah, so that is EXO-N, Eyes on Me.
I like the video, tapi video dia aku rasa macam terlalu heavy on what you call it, 3D visual effects. For me, aku tak berapa gemar sangat. Kalau dia umpama macam maybe like 70% VFX and selebihnya baru real set. Tapi it doesn't matter. I can give props untuk this kind of visual effects in Malaysia, quite good. Yeah, that's it. Apa pendapat hampa tentang video ni? Probably let me know in the comment section down below. And kalau ada apa-apa cadangan to what should I react to next, just let me know in the comment section down below, and I will see you in the next one. Ciao.